Macam mana adik kakak? Kita ambil suasana di pendalaman, iaitu di kampung ambo sendiri, di kampung bahagia adik kakak. Mari ambo tunjuk sibo sikit. Hari ni ambo masuk hutan untuk mencari daun pisang hutan adik kakak. Daun pisang hutan. Ambo nak buat gapo adik kakak daun pisang hutan? Kita tunggu dah lihat. Ni proses perjalanan untuk ke hutan yang berdekatan kampung ambo lah. Nak cari mana? Aduh. Usah pada. Kita terus lagi perjalanan kita adik kakak. Ni jalan utama untuk ke bandar Kuala Kerai. Kampung ambo sendiri dia letak di pedalaman jauh sikit lah. Makna kata nak keluar ke bandar, jalan ni lah jalan utama menghubung ke kampung ambo ke Kuala Kerai melalui jalan tanah. Ni dia masih lagi jalan simi. Makna kata jalan simi ni bukan sampai ke Kuala Kerai adik kakak. Dia separuh sahaja. Kita boleh tengok lah kehijauan, kita boleh menikmati suasana kampung, betul-betul kampung adik kakak. Suasana hijau. Dia panggil suasana hijau Sungguh tenang, sungguh damai dan unik adik kakak. Boleh lihat sendirilah. Ni proses untuk ambo ambil daun pisang. Kegunaan untuk gapo? Mungkin adik kakak tertanya-tanya. Tunggu tengok video ni sampai habis adik kakak. Ni proses sibo sikit lah. Ni ambo turun ke Cerung. Cerung hak dalai lah. Proses untuk ambil daun pisang. Ni kita kerak daun pisang sendiri. Kalau bandar adik kakak, ni daun pisang ni orang kata jadi rega. Kalau di kampung ni masuk hutan ambil sendiri free. Tanpa bayar. Ikut adik kakak nak ambil banyak mana, dia free. Ni daun pisang hutan kalau adik kakak nak tahu dah. Kegunaan dia banyak. Adik kakak. Hak mana tahulah. Hak mana tak tahu tu boleh ambil tahu adik kakak. Kita kerak lagi 2-3 lah. Sikit takut tak cukup adik kakak. Besar kita kerak daun pisang, kita terus sisik dia. Kita terus kerak dia, buai batai dia. Kita ambil daun dia saja, buat balik adik kakak. Jangan buat balik gitu. Boleh buat balik gitu. Tapi nyusuh lah. Sebab kita kerak lalu adik kakak. Proses risik lah. Ni nama dia risik. Lepas selesai kita ikat lah adik kakak. Cetung gitulah hudu-hudu. Ni proses dia. Siap ni. Kita bukuh molek, bukuh kemah. Ni orang tena takut. Pacak lah adik kakak. Setelah selesai, mari kita klik adik kakak. Ni proses dia nak ke penghujung. Selesai kita ambil, kita hidar. Kita jemur di tengah panas adik kakak. Kering molek. Tak sirisai je lah. Ni proses akhir dia adik kakak. Jadi gapo adik kakak? Jadi topak dakak. Topak gapo adik kakak? Topak dakak lah adik kakak. Ni kalau makan ni menyenggeng lah adik kakak. Kena lemak molek. Jadi.